We do understand that from the perspective of industry player, the kind of human capital that you need is somebody that is already 60 or 70% ready to go on the floor. Kita institusi pendidikan MARA terus mencatat kebolehpasaran graduan yang membanggakan. Sebagai contoh, kebolehpasaran graduan UPTM meningkat kepada 93% dan ini membuktikan bahawa kualiti latihan dan kemahiran teknikal yang kita berikan adalah terbaik dan relevan. Melalui kerjasama antara ITMA dan juga pemain industri ini, the most important thing, first thing that we want to know from the industry players, daripada 27 pemain-pemain industri yang hadir pada hari ini, is for you to share with us the skill set of human capital yang diperlukan di syarikat-syarikat ini. Kita dengan hati yang terbuka ingin mengundang tuan-tuan dan puan-puan pemain-pemain industri to come and have a look at our pool of talent. Tell us what are the competency gap yang ada di kalangan graduan-graduan yang sudah ada. We are very happy to work together with you to come up with whatever bespoke program. Bespoke program maknanya program-program khas untuk specifically for your company to address those competency gap. Itu saya cari kesudian kita untuk bekerjasama dengan tuan-tuan dan puan-puan wakil-wakil pemain industri, bukan hanya untuk sekadar bertukar-tukar dokumen pada hari ini, bukan saja sekadar mewar-warkan kepada media apa yang kita buat ini, tetapi sebenarnya kita memang betul-betul ingin bekerjasama dengan semua pemain-pemain industri untuk memastikan that you'll get the right human capital, untuk memastikan semua pemain-pemain industri dapat meningkatkan produktiviti dan seterusnya menyumbangkan kepada peningkatan ekonomi negara. Kepada anak-anak pelajar MARA, saya menyeru, jadilah modal insan yang bukan sahaja cemerlang tetapi yang mampu mencipta sejarah, yang bukan hanya mengambil peluang tetapi yang mencipta impak. Saya amat suka melihat kerjasama di antara institusi-institusi pendidikan MARA, antara entiti-entiti di dalam ekosistem MARA untuk berganding bahu dan membentuk hubungan yang rapat dengan pemain industri.